Okey. Sebelum moden sekarang ni kan, macam-macam teknologi, macam-macam bahan, macam-macam lah produk-produk terkini. Tahukah anda bagaimana orang-orang dulu, orang tua dulu, mak-mak, nenek dulu menjaga kecantikan kulit? Mereka kan apa-apa semua bahan semula jadi, ambil belakang rumah, kan, apa yang dia tanam, macam-macam. Dan akhirnya antara bahan semula jadi ataupun buah ataupun sayur yang digunakan untuk kulit adalah white tomato. Sama ada dipakai direct pada kulit ataupun dimakan. Dan rahsia turun-temurun kecantikan penjagaan kulit nenek moyang kita dulu ni hari ini telah dimodernkan. Kan, kalau dulu kalau kita nak buat cara dulu mungkin tak terbuat lah. Beli white tomato dah lah susah nak dapat white tomato tu kan. Lepas tu nak potong, lepas tu nak tempek-tempek ataupun nak proses. Kan dah mudah dah. Kita dah jadikan ia dalam satu bentuk minuman yang mudah diambil setiap hari. Dan extract ni maksud kita ambil pati betul-betul dan pilih yang betul-betul grade tinggi. Lepas tu kita masukkan jadi minuman yang sedap. Sebab apa? Ada orang nak makan direct white tomato tu memang mungkinlah sehari 2 boleh. Lepas tu hari ketiga tak lalu dah nak makan. Nak konsisten setiap bulan? Memang tak. Jadi pilihannya adalah kita dah sedapkan, mudahkan, di mana-mana saja kita boleh masukkan kebaikan white tomato dalam badan kita. Sebab apa? White tomato ni dia adalah satu bahan yang sangat tinggi dengan antioksidan berbanding dengan tomato merah ke ataupun bahan-bahan lain. Bila disebut sangat tinggi antioksidan, bermaksud dia boleh melawan radikal bebas yang boleh merosakkan kulit. Dan dia juga melawan pasiran melanin berlebihan yang menyebabkan jeragat, tumpuk hitam dan juga mempercepatkan pemulihan parut. Ikutlah parut kesan apa? Parut kesan kulit sensitif ke, parut kesan jerawat ke, apa sahajalah. Tapi kita kena ingat benda ini bukannya dengan minum satu kotak tu hilang. Tak. Bagi masa pada kulit untuk serasi, untuk dapat white tomato tu. Dan insya-Allah kalau kita tengok testimoni, selepas konsum setiap hari 1 bulan, mula nampak dah perubahan. Barulah boleh selang 2 hari 1 sachet ke 3 hari 1 sachet. Tapi awal-awal ni kita bagi dulu dia kau-kau. Subhanallah. Selamat mencuba. Semoga berhasil. Tekan link di bawah. Sekarang dapatkan segala cukup kolagen dan majian baik. Ustaz Asman.